Trip kali ni kami akan bawa hampa berjalan di Hat Nyai dan Songkhla. Jom ikuti trip 2 hari 1 malam kami di Thailand. Alright, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kali ni kita akan masuk ke Hat Nyai seperti yang dijanjikan. Kita akan bermalam pula, kita akan share itinerary bermalam dekat Hat Nyai. Tapi kali ni kita akan masuk ke Padang Besar. Okay, so jom, let's go. Kita stop dulu dekat Padang Besar punya KTM station ni. Kita nak settle borang-borang TM2, TM3. Nak settle sekejap lagi, kita masuk. Jom tengok berapa lama pula proses immigration Malaysia dan Thailand kali ni. Okay, kita baru lepas immigration Malaysia. Baru lepas immigration Malaysia tersangkut jam, tak tahu siapa. Hari ni macam ramai pula, tapi banyak orang siap ni. Tak lah, hopefully semuanya berjalan lancar. Tengok berapa lama kita nak sangkut dekat jam ni. Okay, dah pukul 1.20. Dah sejam kita melepasi, kita start masuk tadi lah. Tapi baru kat sini, tak lepas lagi immigration Thailand. Stay dia dekat tengah-tengah no man's land ni. Tak tahu lah apa nak settle. Alright, kita dah settle di custom Thailand. Alhamdulillah, dah pukul 2. So 2 jam. Yang ni memang rare. Weekend biasa pun, tapi 2 jam ke proses Malaysia dengan Thailand. So Alhamdulillah, settle semua. Jom kita ke next destination kita. Let's go. Alright, selepas mengharungi perjalanan, kita dah sampai Hat Nyai. So pit stop yang pertama, kita dekat Hat Nyai Kitchenware Hompeng. Kat sini barang-barang household kitchenware yang rare-rare, barang-barang kayu yang antik sikit, boleh cari kat sini. So kita nak tengok apa barang yang best kat sini untuk kita rembat. Okay, let's go. Settle dekat Hat Nyai Kitchenware. Macam-macam barang menarik, apa tengok kan. So next ke mana? Stay tune. Let's go. Alright, kita dah sampai satu kawasan dekat area Songkhla ni. So kawasan ni dinamakan Songkhla Old Town. Tempat dia menarik, very old school, kawasan tahun lama. So and then yang bestnya mereka baru buat mural-mural. Lepas tu ada kafe-kafe lokal kat sini. Memang cun gila. So benar-benar pembangunan design lama, memang best. So setiap lorong tu dia ada mural-mural sendiri. And then dia sebelah dengan pier, ada jetty personal. So cun lah, apabila 4 tahun tu sebelah dapat macam jetty. Sempoi gila.
Alright, kami dah check in dekat BP Grand Suite dekat Hat Nyai. Jadi lepas daripada Songkla tu, kami singgah Tesco untuk beli barang sikit. So spend time banyak kat situ lah. So kita check in dekat sini. Walking distance je dengan Lee Garden. Lee Garden kat sana belakang sana. So ni BP World. BP World pula, BP Grand Suite. So jom kita pergi Lee Garden tengok apa ada kat sana. Aiskrim kelapa, aiskrim coconut. Tiga. Coconut. Jadi cedok aiskrim dulu. Oh, ada roti je tu. Hai, nak juga. Ada balik nak juga. Itu dia hasil tangkapan dekat Night Market Lee Garden. Coconut, aiskrim, nasi goreng pak pack ke pak kapau tu? Pak pack ke? Lepas tu oyster. Pad Thai lah. Udang, oh pad Thai, nasi goreng pad Thai. Nasi goreng is Pad Thai. Pad Thai is Nasi kuitiau pad, oh pad Thai, kuitiau, itu nasi. Oh, you don't eat nasi ah? Saya eat nasi lah. Okay. Udang goreng, ayam goreng, ayam kelapa laut Afrika. Tak apa Afrika kot. Okay, jom enjoy makan. Alright, selamat pagi. Pagi ni kita dekat Kim Yong Market Pasar pagi dekat Hat Nyai. Kat situ ada juga Ketuk Mina. So kita tengok ada apa kat sini. Let's go. Alright, kita tertampau dekat Ketuk Mina. Kita pasal tekak dengan Kemidi punya kopi dengan teh Thai padu. Alright, kita dah check out dekat hotel. So kita singgah Makro dulu, beli barang-barang apa yang patut. Let's go. Alright, we're back at Central Hat Nyai. Tapi kali ni kat ground floor je. Kita nak explore dia punya makanan dekat bawah ni, street food dia. Tengok apa yang kita boleh rembat kali ni. Let's go. Pan. Chin chow, sahabat hang. Ya, barbecue. Mereka pula. Tengok dia buat. Rice cake. Bukan tu dia goreng, dia letak madu-madu caramel. Dan tempat standard lah kalau main ni. Ada sale. Alright, center dekat Central Hat Nyai. Kita on the way balik ke border. Kita singgah CBE dan Danok. Tengok benda nak makan, lapang. Let's go. Alright, kita dah sampai dekat Danok Vista Hotel. So kat Danok kita makan dekat Kodang 6 Cafe. Kita first time baru nak makan kat sini. Kita tengok apa yang best. Katanya daging bakar dia pun baik juga. Sejam tom yum dah. Jom check it out.